Assalamualaikum. Apa khabar? Semalam bukan aku tak online je tadi aku online, aku seharian online jadi sebagainya. Cuma aku ada banyak buat kerja research secara online. Aku settlekan aku punya robot aku robot forex aku siapkan tu, lepas itu aku testing. Semalam alhamdulillah lah aku testing robot aku ni berjaya mendapat lebih kurang $500 lah kalau ikut demo dia tu lah cerita dia. Tapi tak apalah itu kita forex. Cuma aku nak cerita satu je hari ni cerita dia. Okey. Aku nak cerita tentang tiba-tiba je Mahathir cakap kalau saya jadi Perdana Menteri sekali lagi. Itu best tu. Ayat dia tu best. Kalau saya jadi Perdana Menteri sekali lagi, saya akan hapuskan 3R. Apa ni hukuman 3R tu cerita dia. Okey, kau kena faham satu. Mahathir ni seorang strategis tu lah jadi cerita dia. Jadi kau kena faham macam mana Mahathir punya cara dia thinking dan cara dia perangkap mangsa dan sebagainya. Bila dia cakap macam tu, bila dia cakap kalau saya menjadi Perdana Menteri sekali lagi, okey, sebenar dia punya ayat dia tu bukan dia nak jadi Perdana Menteri. Semua orang walanon memang kutuk gila-gila lah cerita dia. Kan? Tapi yalah, ramai lah tak suka kat dia kan. Dia kata, oh Mahathir ni tak sedar diri nak mati pun nak jadi Perdana Menteri. Tak. Dia cara cakap dia tu kau kena faham. Orang tua Mahathir ni aku dah rasa dah tingkat 40 tahun, 50 tahun dah aku kenal dia punya strategi dia ni, cerita dia. Cara dia cakap dia ni, cerita dia sebenarnya menganjing. Cerita dia. Kau kena faham. Istilah dia menganjing, cerita dia. Kan? Dia akan menyebabkan ada orang akan kepanasan. Ada orang akan kelam kabut. Ada orang akan gabra, cerita dia. Jadi, bila dia cakap, kalau saya jadi Perdana Menteri lain, dia akan membuka mindset orang-orang lain mengatakan, betul-betul lah apa yang Mahathir cakap ni. Patut kita hapuskan apa ni tu. Tak payah ada sekatan sebab konsep macam ni. Kau pernah dengar tak ada baca satu buku ke apa ke legenda Inggeris sebagai The The King New Clothes. Pakaian baru raja cerita dia. Faham tak? Pernah dengar tak cerita tu? Menceritakan bahawa raja ni dia gila berpakaian. Dia gila berfashion sebagainya. Sampai dah tak ada fashion yang ada dalam dunia tu masa tu. Dekat tempat tu cerita dia. Jadi sampailah tukang jahit dah tak tahu apa nak buat dah cerita dia. Lalu tiba-tiba adalah satu tukang jahit ni gila sikit, dia kata apa? Kita buat magic, buat ini je lah, buat apa ni? Buat angan-angan aja cerita dia. So dia buat angan-angan. Dia cakap, okey ni raja, benda ni sedangkan tak ada pun. Raja tak nampak, memang tak nampak pada orang-orang ramai, tapi kalau bila pakai memang apa ni orang akan nampak. Raja tak nampak tapi orang akan nampak. Jadi raja tu pun pakai kononnya pakaian tu dia jahit, dia ambil masa seminggu kononnya jahit. Lepas tu dia pakai. Kan? Dia pakai kat raja. Raja pun keluar dekat tempat tu dah tunjuk kat rakyat. Jadi semua orang sebelum tu dia pun dah bagi tahu kat rakyat ni. Jangan kata apa-apa pun, kata bagus. Lawa lah baju raja sebagainya. Dia orang cakap macam tu kat semua orang. Dia pun umumkan kepada orang. Dia punya media propaganda dia cakap macam tu cerita. Pun raja pun naik atas tu. Orang pun cakap, oh raja baju cantik lah. Sedangkan raja tu berbogil. Betul tak? Raja tu berbogil 100% cerita dia. Jadi cerita dia adalah satu budak kecil. Dia akan sebut, apa ni bogil? Baru pecah cerita gelak bagainya. Kau bayangkan. Itulah. Maknanya, pemimpin kita, dia tutup dengan media propaganda atau kita dia bagus. Jadi dia tak dengar apa benda yang rakyat cerita. Betul tak? Dia nak dengar yang muluk-muluk, yang cantik-cantik je, yang lawa-lawa je cerita dia. Tak kira lah apa ni, yang peringkat Dewa Kayangan Kala Luna ke, yang peringkat apa pemimpin kerajaan macam Perdana Menteri ke, semua sama macam tu. Jadi dia nak dengar yang best je, yang tak best tak nak dengar. Jadi konsep macam tu akan jahanamkan negara cerita dia. That's why apa yang Mahathir cakap tu kau kena faham. Mahathir cakap kita buat betul, kita hapuskan benda-benda tu supaya kita boleh dengar. Tapi bukan kata kita tak nak ambil tindakan. Kita ada banyak akta-akta lain. Itu dia. Tak? Untuk ambil tindakan benda-benda lain ni. Tapi kita nak dengar apa cerita rakyat ni. Apa. Bila kita cakap sikit, kalau kita tegur. Contohnya aku menegur raja cerita dia. Kena 3R. Betapa bodohnya. Tegur tu untuk kebaikan.
Bukan tegur tu untuk menjahanamkan. Kau kena faham justifikasi atas dua benda tu. Cari kebaikan, tegur untuk kebaikan dengan tegur untuk jahanam. Beza tu cerita dia. Jangan semua gabung sekali cerita dia. Kau faham tak cerita dia? Jadi itu yang Mahathir cakap dan itu yang menyebabkan ada orang tak tidur malam-malam cerita dia. Pening kepala memikirkan apa nak buat strategi macam ni sebab Mahathir sedang cucuk tu cerita dia. Cucuk jarum cerita dia. Dia menganjing dan cucuk jarum cerita dia. Kan? Dia cucuk jarum pada mindset orang cerita dia. Kau faham tak cerita dia? Okey, balik pada cerita ni tadi. Di Sarawak cerita dia, dia pun kata, kami tak mahu parti Semenanjung. Di Sarawak pula. Di Sabah. Mereka tak nak parti Semenanjung. Okey? Mereka tolak parti Semenanjung. Kalau boleh, mereka nak tolak UMNO dan sebagainya. Tapi aku buat cakap bodoh lah orang Sarawak, orang Sabah cerita dia. Orang Sarawak ke orang Sabah ke. Bodoh. Sebab kekal memilih DAP tu, bodoh namanya. Itu parti Semenanjung juga. Kasih buang juga. Itu DAP. Kasih angkat parti-parti Sabah dan Sarawak cerita dia. Kasih buang cerita dia. Kasih buang dua-dua parti yang Semenanjung tu cerita. Semua parti Semenanjung kasih buang. Angkat parti negeri. Itu pada aku baru aku respect. Ini kalau parti Semenanjung, ada certain parti Semenanjung aja yang kau tolak. Tapi ada satu parti lain ni kau pegang, kau sanjung gila. Memang kau ni bullshit dia cerita dia. Apa ni? Tak tahulah, paling mengarut sekali lah. Sorry to say. Dah, ini aku cerita lah. Memang angin bagi. Tapi point dia macam tu tak? Jadi kau ingat tak? Bila Mahathir cakap macam ni cerita dia. Mahathir sebenarnya mencucuk emosi orang di Sabah, orang di Sarawak, orang di Semenanjung cerita dia. Sebab macam tadi saya cakap lah, kita tak boleh hukum semua atas sebab 3R. Anti apa 3R, race, religion dengan royal kan cerita dia. Tak juga cerita dia. Sebab kita ada akta-akta yang berbeza untuk mengendalikan benda-bendanya. Mana ada akta 3R cerita dia. Jadi apa yang sekarang ni berlaku di kau perasan tak? Kau perasan sungguh tak? 3R ni wujud tahun bila? Kan? Elemen 3R ni wujud tahun bila? Tahun-tahun yang dia buat ni lah, tahun-tahun dia rasa macam cuak. Dia bukan 3R ni wujud masa Muhyiddin. Tak. 3R tak wujud masa Muhyiddin. Tak ada pun tak tangkap saya 3R, cerita dan sebagainya. Atau sekatan 3R. Masa Ismail Sabri pun tak ada 3R. Dia cuma Madani je yang kuat itu 3R. Aku bukannya anti Madani ke apa ke dari segi satu segi. Okey konteks dia. Tapi pada aku pengurusan kalau tak betul, aku cakap tak betul lah cerita dia. Aku bukan jenis ass leaking cerita dia. Tak? Aku kalau benda betul aku cakap betul. Benda salah aku cakap salah. Itu je. Tak kira siapa pun di atas tu, sama je aku anggap cerita dia. Jadi konsep aku cerita dia simple. Jadi macam ni kita perlu dengar apa orang cakap supaya kita ambil tindakan. Kalau dia melampau melebihi, okey dia ada akta hasutan, ada akta apa ni kita bukan orang kata akta hasutan nak apa sekarang, kita ada banyak lagi, ada akta media cetak, akta segala-gala. Kita boleh buat. Akta polis paling kurang pun je dia. Tak, aku bercerita bukan dari segi undang-undang, maknanya kalau kita nak buat tu biar betul. Jangan sampai kita tutup mulut semua. Contohnya sikit-sikit tak puas hati dengan orang kritik kita, tu ban kan akaun apa ni Facebook dia, TikTok dia ke apa sebagainya. Itu bukan cara dia lah. Itu namanya pondan dia. Kau tak ada hujah untuk melawannya, jadi kau blok. Kalau kau tak, kau ada hujah melawan. Gitu. Tak sungguh cerita dia. Macam dia orang cakap apa ni, Naim Brandish buat fitnah kepada kerajaan Pahang. Tak. Aku cerita, kalau dia orang ada fakta dan sebagainya, teruskan cerita dia. Fakta lawan fakta. Bukan kata, ini fitnah, kami akan sekat dia, kami akan hantar LOD. Hantar LOD itu adalah pada pengecut sekali cerita dia. Sebab apa? Kau dedahkan dulu fakta dia tu. Dah habis semua fakta, kau dah dedah, dia still buat benda macam tu, then baru hantar LOD. Ini, kau tak ada hantar apa fakta, tak dedahkan fakta, tak terangkan apa benda betul, terus hantar LOD. Itu pengecut. Bullshit dah cerita dia. Sorry to say, pagi-pagi lagi dah keluar benda ayat-ayat bengang je cerita dia. Okey, itu akulah. Aku punya style macam tu. Sorry. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Eish.